Korang pernah terfikir tak pekerjaan yang sangat bahaya dan boleh buat kita jadi kaya seperti diver ni, khusus dia ada je dekat Pantai Timur, iaitu dekat TSTT. So kalau korang berminat untuk jadi diver underwater ni, korang bolehlah cuba. Tapi itulah sebab tu gaji diver ni mahal gila. Sebab syarat-syarat ni bukan senang weh. Korang nak tahu tak syarat-syarat ni? Okey, untuk syarat-syarat jadi diver underwater ni, pertama kali, of course, umur kena 18 tahun ke atas. Lepas tu, kena pandai berenang 200 meter dengan baik. Okey, lepas tu, dia boleh buat apungan selama 10 minit. Selain daripada tu, dia boleh mengira dengan baik, and then dia boleh berkomunikasi, bertulis dan lisan dalam bahasa Inggeris dengan baik. Okey, lepas tu, syarat-syarat dia lagi, korang mestilah mempunyai CJ menyelam sekurang-kurangnya daripada Open Underwater Diver Scuba. Selain daripada itu, korang mestilah ada medical check-up daripada ADAS dan tidak boleh lebih daripada 90 hari daripada tarikh khusus. Korang juga haruslah mempunyai CJ pertolongan cemas yang diiktiraf dalam masa 3 tahun daripada tempoh khusus. Dan yang last sekali, korang haruslah mempunyai CJ CPR dan pemulihan oksigen lanjutan Advanced Oxygen Resuscitation yang sah dalam masa tempoh 12 bulan. Dan kalau korang nak tahu lagi lanjut berkenaan dengan diver underwater ADAS ni, korang boleh follow je akaun TikTok TSCC ni. Okey, itu saja.